Selamat sejahtera kepada barisan panel juri yang dihormati. Pada hari ini, kumpulan kami ingin membentangkan satu tajuk yang sangat bermakna dan signifikan, iaitu pendidikan khas di Malaysia. Pembentangan ini akan menumpukan kepada sejarah awal perkembangan pendidikan khas, khususnya peranan inisiatif swasta dan pertubuhan bukan kerajaan atau NGO semasa era kolonial British. Usaha-usaha awal ini telah membuka ruang pendidikan kepada golongan berkeperluan khas yang sebelum ini kurang diberi perhatian, sekaligus menjadi asas kepada pembentukan sistem pendidikan khas yang lebih terancang dan berstruktur. Melalui pembentangan ini, kami akan mengupas bagaimana sumbangan awal tersebut telah mempengaruhi pembangunan sistem pendidikan khas yang lebih inklusif dan berteraskan keadilan pendidikan selari dengan keperluan masyarakat Malaysia pada masa kini. Pada zaman penjajahan British, pendidikan khas tidak diberikan perhatian yang sewajarnya kerana pihak kolonial lebih menumpukan usaha kepada pembangunan pendidikan asas yang mampu menyokong kepentingan ekonomi dan pentadbiran mereka. Fokus utama British adalah melahirkan tenaga kerja yang boleh menyumbang secara langsung kepada sektor perladangan, perlombongan dan perkhidmatan awam, menyebabkan kanak-kanak berkeperluan khas seperti mereka yang mengalami masalah penglihatan, pendengaran atau pembelajaran tidak dianggap sebagai keutamaan dalam sistem pendidikan rasmi. Keadaan ini telah menyebabkan golongan tersebut terpinggir dan tidak mendapat akses pendidikan yang adil serta tersusun. Walau bagaimanapun, kekurangan peranan kerajaan kolonial ini telah membuka ruang kepada organisasi keagamaan, badan kebajikan dan sukarelawan untuk mengambil inisiatif menyediakan pendidikan dan sokongan asas, sekaligus menjadi asas awal kepada perkembangan pendidikan khas di tanah Melayu. Pendidikan khas di Malaysia pada peringkat awal sebenarnya digerakkan oleh pihak swasta dan bukannya kerajaan, khususnya melalui inisiatif Badan Keagamaan dan Pertubuhan Kebajikan. Sebagai contoh, penubuhan St. Nicholas Home pada tahun 1926 oleh Gereja Anglican merupakan satu langkah penting dalam sejarah pendidikan khas negara, apabila institusi ini ditubuhkan untuk memberi pendidikan dan latihan kepada kanak-kanak buta. Walaupun bermula di Melaka, sebelum berpindah ke Pulau Pinang, kewujudan sekolah ini jelas menunjukkan keprihatinan pihak bukan kerajaan terhadap golongan berkeperluan khas yang sebelum ini terpinggir daripada sistem pendidikan arus perdana. St. Nicholas Home bukan sahaja menjadi sekolah pendidikan khas pertama di Malaysia, malah menjadi simbol usaha awal yang bersifat sukarela dan berteraskan kemanusiaan. Kejayaan penubuhannya membuktikan bahawa sektor bukan kerajaan atau NGO memainkan peranan sebagai perintis dan wira sebenar dalam memperjuangkan hak pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas, sekaligus membuka laluan kepada perkembangan pendidikan khas yang lebih tersusun pada masa hadapan. Selepas Perang Dunia Kedua, kesedaran masyarakat terhadap keperluan pendidikan khas mula meningkat, khususnya bagi kanak-kanak berkeperluan khas yang sebelum ini kurang mendapat perhatian. Pada peringkat awal, usaha menyediakan pendidikan khas banyak digerakkan oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO dan pihak swasta yang prihatin dengan sokongan komuniti setempat. Pihak British kemudiannya mula menyedari kepentingan usaha ini dan memberikan bantuan secara berperingkat, terutamanya dari segi kewangan, latihan guru dan penyediaan kemudahan, walaupun pengurusan institusi masih kekal di bawah NGO. Contoh yang jelas ialah pembukaan Sekolah Persekutuan Kanak-kanak Pekak di Pulau Pinang pada tahun 1954 yang menjadi antara institusi terawal menyediakan pendidikan formal kepada kanak-kanak kurang upaya pendengaran. Kerjasama antara pihak swasta dan kerajaan ini menunjukkan satu corak pembangunan pendidikan khas yang unik di mana inisiatif bermula daripada masyarakat sebelum disokong oleh kerajaan. Corak inilah yang kemudiannya menjadi asas kepada perkembangan sistem pendidikan khas di Malaysia, sekaligus membentuk lanskap pendidikan khas yang lebih tersusun, inklusif dan berterusan sehingga ke hari ini.
Warisan pendidikan pada zaman British jelas menunjukkan pemisahan antara sekolah khas dan sekolah arus perdana, di mana pelajar berkeperluan khas ditempatkan secara berasingan daripada pelajar lain. Namun, seiring dengan perubahan dasar pendidikan dan peningkatan kesedaran masyarakat, Malaysia kini telah bergerak ke arah pendidikan inklusif yang menekankan peluang pembelajaran bersama dalam persekitaran yang sama bagi pelajar berkeperluan khas dan pelajar arus perdana. Pendekatan ini bukan sahaja bertujuan mengurangkan stigma, malah membantu perkembangan sosial, emosi dan akademik murid secara lebih seimbang. Walaupun kerajaan memainkan peranan utama dalam pelaksanaan dasar ini, sektor swasta masih menyumbang secara signifikan melalui penubuhan pusat-pusat intervensi awal swasta, khususnya di bandar-bandar besar yang menyediakan sokongan profesional dan terapi khusus bagi membantu kanak-kanak berkeperluan khas sebelum dan semasa mereka mengikuti sistem pendidikan formal. Disebabkan pendidikan khas pada peringkat awal berkembang melalui inisiatif pihak swasta dan sukarelawan, sistem pendidikan khas di Malaysia kini berdepan dengan cabaran ketidakseimbangan dari segi kemudahan dan kualiti perkhidmatan. Sekolah atau pusat pendidikan khas swasta lazimnya dilengkapi dengan peralatan yang lebih canggih, kepakaran profesional serta perkhidmatan terapi yang menyeluruh. Namun, kos yang dikenakan adalah sangat tinggi dan tidak mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat. Keadaan ini mewujudkan jurang yang ketara antara keluarga yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. Situasi ini merupakan kesan jangka panjang daripada dasar laissez-faire British pada masa lalu, di mana kerajaan kolonial kurang campur tangan dan membiarkan penyedia perkhidmatan menentukan kualiti pendidikan berdasarkan kemampuan kewangan masing-masing. Pendidikan khas telah membawa perubahan besar terhadap status sosial dan ekonomi golongan OKU di Malaysia apabila mereka tidak lagi dilihat sebagai golongan yang bergantung sepenuhnya kepada bantuan, sebaliknya sebagai individu yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara. Perubahan persepsi ini berlaku secara berperingkat, bermula dengan pengenalan model latihan kemahiran oleh sekolah-sekolah mubalik pada zaman awal yang menekan kepentingan kemahiran praktikal dan kebolehan bekerja. Pendekatan ini berasaskan kepercayaan bahawa setiap individu, termasuk mereka yang berkeperluan khas, memiliki potensi ekonomi jika diberi peluang, latihan dan sokongan yang sesuai. Hasilnya, pendidikan khas hari ini bukan sahaja berfungsi sebagai medium pembelajaran, malah menjadi alat pemerkasaan sosial dan ekonomi yang membuka peluang pekerjaan serta meningkatkan kualiti hidup golongan OKU. Pada masa kini, kerajaan Malaysia telah mengambil tanggungjawab yang lebih menyeluruh terhadap pendidikan khas melalui pengubalan Akta Pendidikan 1996 yang secara rasmi mengiktiraf hak murid berkeperluan khas untuk mendapat akses pendidikan yang sesuai dan terancang. Akta ini menandakan peralihan daripada pendekatan tidak formal kepada satu sistem yang lebih tersusun di bawah tanggungjawab kerajaan. Walau bagaimanapun, kerjasama dengan sektor swasta dan badan bukan kerajaan masih diteruskan sebagai kesinambungan warisan sejak zaman British, khususnya melalui pemberian subsidi dan sokongan kewangan kepada NGO yang mengendalikan pusat pembelajaran khas. Model kerjasama awam swasta ini menjadi satu pendekatan unik di Malaysia kerana ia menggabungkan peranan kerajaan dan kepakaran sektor swasta bagi memastikan pendidikan khas dapat dilaksanakan secara lebih inklusif dan berkesan. Sebagai rumusan, sejarah perkembangan pendidikan khas di Malaysia menunjukkan bahawa asasnya lahir daripada keprihatinan sektor swasta dan pertubuhan bukan kerajaan yang tampil mengisi kekosongan ketika kerajaan kolonial British tidak memberi perhatian terhadap keperluan golongan berkeperluan khas. Usaha awal ini telah meletakkan asas penting kepada pembentukan sistem pendidikan khas yang wujud hari ini.
Walaupun warisan tersebut wajar dihargai kerana membuka peluang pendidikan kepada golongan OKU, cabaran masa kini menuntut satu pendekatan yang lebih adil dan menyeluruh. Oleh itu, semua pihak perlu memastikan pendidikan khas yang berkualiti, inklusif dan berkesan dapat diakses oleh semua kanak-kanak berkeperluan khas tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan tidak terhad hanya kepada mereka yang mampu membayar yuran pendidikan swasta. Sebagai penutup pembentangan ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel juri dan para hadirin atas perhatian serta kesudian mendengar pembentangan yang telah disampaikan. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi gambaran yang lebih jelas tentang perkembangan pendidikan khas di Malaysia serta cabaran dan hala tuju pada masa hadapan. Seterusnya, kami dengan penuh terbuka dan berbesar hati sedia menerima serta menjawab sebarang soalan, pandangan atau maklum balas daripada panel juri bagi memperkukuhkan lagi perbincangan dan kefahaman berkaitan topik yang dibentangkan. Untuk sesi Q&A, terdapat 5 soalan yang dipertanyakan. Untuk soalan yang pertama ialah bagaimanakah perkembangan awal pendidikan khas di Malaysia dari segi sejarah dan latar belakang penubuhannya? Untuk soalan kedua pula, apakah peranan kerajaan dan Kementerian Pendidikan Malaysia dalam membangunkan pendidikan khas sejak sebelum dan selepas kemerdekaan? Untuk soalan ketiga, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam perkembangan pendidikan khas di Malaysia dari dahulu hingga kini? Untuk soalan 4, apakah jenis-jenis pendidikan khas yang diperkenalkan di Malaysia mengikut fasa perkembangan sejarahnya? Untuk soalan kelima, mengapakah pendidikan khas penting dalam sejarah pembangunan sistem pendidikan dan sosial di Malaysia?